Suratul Ahzab duk muka 420 420 Suratul Ahzab 419. Nah, insya-Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Apa-apa. Alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu kali yang kedua bagi bulan Ramadan al-Mubarak 1447. Mereka pakat duduk dalam halaqah hari Sabtu agak panjang, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Tuhan turun sakinah dia, rahmat dia, malaikat dia, insya-Allah taala, dan dia sebut nama-nama fak kita di kalangan fak malaikat dia, insya-Allah taala. InsyaAllah ta'ala, supaya kita pakat ambil barakah dalam Masjid Ibadur Rahman, bulan Al-Quran, bulan Ar-Rahmah, bulan barakah, insyaAllah ta'ala. Minggu baru ni kita baca sampai ayat mana, tak tahu, saya tinggal sekerat jalan pergi kota tu. 25. 25 dah. Tafsir sampai situ lagi ke? Ya. Kalau gitu kita ambil baru sikit daripada ayat ayat 21 dah. Kita baca daripada ayat 21, insya-Allah taala dah. Mushaf Utsmani muka 420 ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Insya-Allah itu syurga duk buka untuk kita nak masuk syurga dengan Quran. Quran ni bawa kita masuk syurga, insya-Allah dah. Kita duduk dapat pintu syurga melalui tak sah nak pergi ke syurga. Pintu syurga terbuka dan tak sah dia pun ada bersama kita. Kita pergi tak sah molek. Pasport masuk syurga ialah Quran ni. Mudah-mudahan kita akan belayar masuk syurga yang terbuka, pintu dapat kita lalan itu. InsyaAllah ta'ala, ya Allah ja'alana Allah wa iyyakum jami'an min ahli al-jannah, min ahli al-Quran alladhi yasuquna ila al-jannah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya nak baca dulu, pakat turut boleh 2, 3, 4 ayat dah, kemudian kita baca sore-sore pakat dengar, insya-Allah dah. Semua tu lah dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا
كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بارك الله فيك. تفضل يا نساء النبي. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب لا إله إلا الله يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. بارك الله فيك. فضل. يا نساء النبي لستن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بارك الله فيك. فضل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita baca sekat tu dulu. Kemudian kita cuba bernafas sikit dengan tadabbur insya-Allah taala, dan akan ayat yang kita baca tadi sebanyak 10 ayat lebih. Sebanyak 10 ayat lebih, maka kita tengok bagaimanakah Allah taala royak kepada kita dalam segi tadabbur ayat suratul Ahzab. Kita minggu dulu kita baca suratul Ahzab ni, iaitu surah yang bercakap dengan peperangan Ahzab. Ahzab mana? Gapa dia? Puak-puak gabungnya puak kufur. Orang Islam dia panggil ummatan wahidah. Orang kafir tak ada ummatan wahidah. Ia berlainan agama, ia tidak nak ada tak lihat di satu lah. Ia jadi Ahzab. Orang panggil puak gabungnya. Gabungnya puak pak ruam plum dia tu. InsyaAllah taala itulah tahun yang akhir. Orang kafir dia tengok Nabi hijrah mai ke Madinah, dia hamba ialah Nabi di Madinah mula dengan perang Badar dulu. Tahun yang kedua perang Badar tu.
Nah, perang Badar tahun yang kedua, ayat kata dia tu serai masuk Madinah nak hancur Madinah. Hancur Islam lah. Alhamdulillahillazi hafadha lana al-Islam. Kemudian lepas pada tu dia perang Uhud pula. Langkan untuk balas dendam perang Uhud, perang Badar dia halau. Dia wari tentera dia 3,000 orang pula. Perang dengan Nabi SAW. Puak Mekah sajalah ni. Puak Quraisy. 2 kali ni puak Quraisy sama. Perang Badar dengan perang pada Uhud. Perang Uhud tahun ketiga. Perang Uhud tu nampak kata kita halah, tapi sebenarnya kita benar juga. Kerana dia tu tidak boleh mari masuk negeri Madinah, mari duduk perak Madinah, tak boleh. Dia lari klik juga dia. Maka tahun yang keempat adalah sikit-sikit, tak banyak. Tahun yang kelima dia wasa kata dia halah, dia teruk dah, tak lagi dah dengan puak Quraisy ni. Takkan lampang orang Quraisy sumai wailah puak Muhammad. Lalu tu dia gabung habis, dia padah habis segala puak. Segala ahzab, Ghatafanya, puak Bani tu, Bani ni, segala macam puak Arab tu. Masuk mari pakat mari nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang kelima, kan japan sutai tahun ni orang Arab tu yang panggil cok dah dia nak tay orang Islam habis. Jadi berat benar dia tay tu hari tu dia wari 10,000 tentera dia hari tu. Nabi Muhammad ada 5,000, 3,000 lepas tu. Orang duduk dalam Mekah. Pada tu perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab. Ahzab ni puak dia tu pakat gabung segala puak mai lawan Mekah. Dia nak tihai tak mana katanya Madinah ni. Tapi Allah Ta'ala sebagai tuan pada agama Allah, lalu itulah maka dia turun satu surah khah. Apa ke surah Ning? Surah Nisa yang nama perang. Sebab hak ni hak orang panggil hak sutai benar-benar. Perang Uhud tak ada surah. Ya ada surah tapi tidak nama kata surah tu Uhud dak. Tak ada nama surah tu Badar dak. Nama hak ni suratul Ahzab dah. Kerana nak royak kepada pentingnya samkan jing masalah Ahzab ni. Lalu itulah kita baca minggu dulu kan. Berat benar lah Ahzab minggu dulu dalam ayat yang ke berapa tu? Mula daripada ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim riha. Ni Allah Taala tolong ya wari angin. Wari tentera angin tolong. Kalau tidak Allah Taala tolong semua ni sama ada hak zaman Nabi kita, zaman Nabi mana pun semua tu Allah Taala sama duk tolong. Ni supaya dia di Razah ni pun Allah Ta'ala duk tolong tu. Kalau Allah Ta'ala tolong hancur dah. Ya tak kira kata Nabi pimpin atau siapa pimpin turut Islam, turut Quran, insya-Allah Allah Ta'ala turut. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Tentera hak yang tak dapat tengok. Ni ayat 9 tu kecek buku Ahzab. Lepas tu mari min fawqikum wa min tahti arjuli min asfala minkum wa izaghatil absar, siapa belalak mata-mata fa isla sutra sujud wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa, siapa hati naik, siapa tekak. Jadi habis perasaan. Sutre ujian Allah pada tahun yang kelima perang Ahzab. Siapa timbul suka-suka, ada suka-suka macam-macam suka, tazunnuna billahi zununa. Tu noyak kata berat benar sebab tu buat satu surah lah. Mari timbul perasaan kata Tuhan tak tolong kita ni, Tuhan tak tolong kita, mari perasaan tu. Orang Islam sendirilah tu. Bah munafik tak sakit ada. Munafik kata kan? Wa idh yaqulul munafiqu. Munafik ada juga. Munafik ni orang duduk Mekah. Ke mana-mana dia turut semacam Nabi, tapi nurut bab bahang, bab cakara, bab cicak karung tu dia panggil. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ni nafi selalu dah ni. Orang Islam sendiri pun tazunnuna billahi zununa. Mari loleh dalam otak, tapi tak ada suka
tak ada siapa yakin katanya Tuhan tak tolong, tak. Tapi mari telitah dalam hati macam-macam lah. Main berat, lihat atas lagi, bawah lagi serai. Buat parit dah kalau nak kira tu. Dalam hati dia serai, mari tak ada nak kira parit tak parit pun. Nah, berhari-hari dekat sebulan. Di situlah Allah Ta'ala hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Orang mukmin diuji sungguh-sungguh. Sujud ujian hari itu, hingga sapanya tak ada dah nak lebih ujian lebih tinggi pada tu dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari satu surah khah kacahan ni. Nah, untuk jadi contoh kepada umat Nabi Muhammad sampai kiamat. Nah, katanya Allah Ta'ala tolong belah mana tujuan kafir nak beracau terana macam hari ni lah semua dunia Amerika dan semua duk sekali dengan puak belakang nak Gaza di mailong. Nah, mai tai nah mana Gaza ni berapa puluh ribu ya kata tentera. Hak nu ratus-ratus ribu guna Israel sebagai alat. Sebenarnya perangai dunia dah tu kan nak kira tu, tapi alhamdulillah. Lalu itu kalau kita nak tengok dekat-dekat ayat ni dah tu puak-puak duk di Gaza. Wa zulzilu zilzalan syadida. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Oh, bahau saja Pak. Hak tu hadut ayat Al-Quran tu bahau saja ya tu ghurura. Sebagai tipu ya. Ni puak munafik tu baik selalu dah. Apa dia belang nifak dia tu, belang kufur dia tu. Nah, kalau tak mari ujian lah ni dia tak tubik. Kenapa duk baka duk wai panggil wai langlah. Tapi bawa mari ujian pak je nampak dia dah. Hak merah nampak merah, hak hitam nampak hitam, lalu jelas dah. Nah, jadi orang Islam, siapa orang Islam pun tazununa billah zununa, orang mukmin pun orang kafir tu jelas dah. Nah, lalu itulah. Nah, dia panggil puak dia. Wa iz qala ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib. Dia tak panggil ya ahli Madinah. Dia tak terima Madinah. Dia tak panggil nama negeri dia, nama jahiliah dia. Tuhan tukar nama Madinah pun tak say. Ya ahla Yasrib dia panggil. Panggil klik lah, panggil puak dia. La muqama lakum farji'u. Tak ada yang lain dah bagi kamu. Klik, puak kita klik. Cuba kita tengok bagaimana nyicir di celah-celah orang Islam tengah duk letih buat je herat klik. Masa perak Uhud je herat klik dah setari. Di sampai sekerak jalan tak ada masa perak Uhud. 1000 orang tu baik perak Uhud kan. Ya 300 orang tarik klik. Tengah jalan buat buku. Tak ada siapa di Uhud. Tu munafik ni. Kemudian tahun yang kelima ni tengah-tengah duk gagal, tengah duk orang Islam, tengah duk habis orang tu, dia panggil puak dia klik. Irji'u wa yasta'zinu fariqam minhumun nabiy yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya ba'urah. Ada setengah juru tu dia minta Nabi, umur kita tak boleh kena klik tengok umur ustaz. Padahal nak lari ya Allah Ta'ala raya diri in yuriduna illa firara. Dia nak mereka nak lari ya. Walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbasu biha illa yasira. Puak ni kalau takdir orang kafir masuk ke tepi rumah dia, royak dia suruh kafir tinggal agama Muhammad, tinggal lalu puak ni. Nampak dia nak hidup takut ke musuh. Dia tak saya kata dia ni tetap agama. Nah, su'ilu al-fitnah, fitnah ni mana syirik. Klik semula kepada agama kafir. La atauha nasa dia buat. Wa ma talabbasu biha illa yasira. Dia tidak akan duduk atas tegak Islam melainkan sikit lah. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna akbar. Padahal dia biasa janji dengan Allah dah. Kata dia tidak akan paling belakang sama sekali perang mana-mana nak jaga Madinah ni. Bukan lagi perang dari luar, nak jaga Madinah. Jaga kapal dia, jaga rumah dia, jaga lembu dia. Wa kana ahdullahi mas'ula. Dia tanggungjawab terhadap janji Allah. Lalu tu Allah Ta'ala wahyi, qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal maut. Kata hai Muhammad, rakyat celah-celah hidup hamba duk panggil orang klik tu, suruh Nabi Muhammad rakyat kepada dia. Oh, culamu sungguh-sungguh. Lan yanfa'akumul firar in farartum minal maut il qatli. Tak ada faedah mu nak lari klik kalau Tuhan mu nak lari daripada mati atau daripada kena bunuh.
Wa idzal la tumatta'una illa qalilat. Kalau kacau muda nyawa pun nyawa star, mengapuh juga lepas dah tu. Qul man dalladhi ya'simukum minan Allah. Kata olehmu, siapakah yang boleh jagamu daripada Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Kalau Allah Ta'ala nak jadi jatuh jahat tahmu, biar nak jaga. Kalau Tuhan nak rahmatmu, biar nak tahan. Pak tauhid. Ni tegak tauhid ni, tegak tauhid. Isi tauhid. As-sa' tauhid. Jadi puak Islam tak dah besar pada ayat dah ni. Puak kafir tak ada pada apa, tapi kena ayat dah celah ni. Ini ayat atas celah keadaan yang sangat berat ni, isi tauhid. Tauhid salah. Nah, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ayat sangat berat, jaga ayat 18 ni bahaya. Kita kena jaga benar-benar for kita sendiri. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Jaga. Allah Ta'ala tahu. Qad ya'lamu. Allah Ta'ala sangat-sangat tahu. Orang cicak karung, orang menghalang, orang mata patah semangat. Nah, orang patah semangat perjuangan. Dan orang kata kepada saudara dia, mari kepada kami. Puak ning-ning, dia tak masuk pria malaikat sikit. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Puak ni bakhir habis bakhir. Asyihatan alaikum. Puak ni tak beri kerjasama denganmu, hei orang Islam. Mu tak saudara harap dia nak kerjasama. Asyihah ni kedekut duit, kedekut masa, kedekut fikir, kedekut belaka. Mai hai kuam rama tu jangan. Itu makna asyihah. Asyihatan alaikum. Fa idza ja'al khawf ra'aitahum yanzuruna ilaika. Bila mari takut supaya apa perangai ni lah. Tengok mata belalak, taduru a'yunuhum kalladhi yusha 'alaihi minal maut. Seolah nak hapus dah. Mata belalak supaya nak hapus tu. Nah, inilah orang yang tak ada iman. Tapi dia kacedok dengan orang beriman. Untuk nak sangpap kata dia orang beriman. Allah Ta'ala kata wa ma hum bimu'minin. Allah pasti seiman dia. Nah. Allahu Akbar. Fa iza zahabal khawfu, ada agak tentera tu orang panggil tubik sikit, tenang keadaan sikit lah. Salakukum bi alsinatin hidad. Oh, kacap selalu Pak ya. Wanapa tak senang sikit ya. Gaya pasal kacap buah. Kacap buah ni pun berat juga. Fok itu je ramai juga pasal kacap buah dak. Siapa pihak lari ya. Tu orang panggil orang kacap buah. Salakukum ni buah ni. Bi alsinatin hidat, dengan lidah yang sangat tajam. Paitai orang tu. Oh tak ada dia mana ni. Oh tak ada dia mana ni. Dia mula wip wican pasal tanglop. Salakukum bi alsinatin hidadin. Puak ni asyihatan alal khair. Segala kebaikan dia tahu rama. Asyihah ni mai hai kuam kap tujan. Timi kuam di. Tu asyihatan alal khair. Ulaika lam yu'minu, jelah molek datuk. Allah Taala royak cerak. Puak ni tak beriman kali nah. Fa ahbatallahu amalan. Allah Taala hapuskan, hancurkan segala amalan dia. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Benda tu mudah bagi Allah Taala. Yahsabuna al-ahzaba, ya dak sekar atau puak ahzab tu lam yazhabu. Duk ketau tak lagi, duk ketau lagi. Padahal ahzab lari berat dah. Tak ada angin dah. Tapi dia rasa tak lari lagi. Wa in ya'til ahza yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum. Kalulah puak-puak ahzab mari pula, dia qayalah nak, dia nak duk kapung, tak nak mari sekali dengan Nabi dah. Lepas tu nanti tanya khabar, lah nak dah puak mamak, nak dah puak yawi. Jadi Tuhan royak hak kafir. Pek ya royak dalam Quran dia kekak pula dia royak pasal kekak. Nah, sesuai dengan keadaan Tuhan royak. Ayat Quran ni molek sungguh, masya-Allah sungguh. Ya waddu law annahum baduna fil a'rab. Dia harap kata dia duduk di kampung, duduk puak badui tengah padang mana. Tak ada masuk dengan puak Nabi dak. Nanti tengok lah nak dah jadi, nak tak jadi. Dia nak gapo nak sekarang dia. Dia pian benih
Dia marilah ambil harta rapasan. Celaisak tu dia mari nak tu ya. Ya puak ni puak pun perayuk. Puak pun perayuk 100%. Puak pun perayuk, kita jangan harap ke dia. Nauzubillah minasyaitan. Orang ni dia tak sabar. Dan apa habis pun perayuk dia lari dulu. Puak-puak ni sampai ya ada tiap-tiap masa, tapi ni orang panggil masa contoh. Dok la Quran tu hawai contoh ni ke menut tuk juk tuk semai tuk ti tuk lum. Ngamalah nah. Tiap-tiap tempat, tiap masa, tiap-tiap jemaah, tiap-tiap kampung, tiap-tiap negeri ada tiga puak ni. Puak mukmin, puak kafir menyerah, puak munafik jadi bulaya. Dia kena ada semua situ. Puak ning ia prom untuk nak duduk dengan ahzab. La ilaha illallah. Dah habis itu. Walau kanu fikum, kalau ya duduk sekali dengan mumpung, ma qatalu illa qalila, ya tak perang malaikat sikit ya puan. Hak ni Allah Taala rayakna, Allah Taala rayak orang kafir pen klum tu yang. Tuk juk tuk semai klum ni tang mi. Klum Nabi Muhammad tang mi. Klum puak munafik tang mi. Klum kafir ti tang apa dia ruk Islam pun tang mi. Sampai hari ni kita tengok. Lah ni pun kita tengok di Gaza. Puak-puak Arab ada sekali dengan puak Israel. Pasal dia kena ada. Puak Arab di bawa mapuh lah perang tu, buka tengok pasport. Negeri Arab. Ni dia kena ada. Tak boleh. Wajib kena ada turut hak Quran rakyat. Quran rakyat agama mesti ada setiap masa, setiap tempat, setiap agama. Haning kelung ni kena ada. Oleh itu maka kita jagalah. Lah ni kewajipan kita jaga. Kita jangan jadi orang munafik. Kita kena sabar. Kita jangan jadi orang apa dia orang pun perayuk. Ada alhamdulillah, kita syukur kita boleh terima. Tak ada kita sabar habis-habis sabar. Jangan duk cari jalan. Ada kita duk, tak ada kita lari. Itu je dah munafik. Lama Nabi dah. Kalau ada perjuangan, adalah munafik situ. Mereka tak ada perjuangan, maka tak tahu tergapa selolong gagu. Kalau ada perjuangan, adalah munafik mari. Adalah kafir. 3 kelum ni kena ada, 3 tua lakon. Tuk juk tuk samai jom kata wan kiamat. InsyaAllah dah. Learning 1500 tahun dah. Mana barang tu cat mak. Bagaimanakah puak kafir, bagaimanakah munafik dah ada hari ni, bagaimanakah orang mukmin yang jadi tentera puak Hamas, puak gapo. Jadi jelas mana. Tuk juk tuk samai ada orang melupa ni. Pak kita pada tiap-tiap orang mesti nak takut jadi munafik. Sebab dia tu duduk sekali dengan Nabi. Nabi duduk buat dia pagi petang Malaysia. Tapi tak tumpuk situ. Sebab Allah Ta'ala yang royak kata dia tu tidak beriman. Nabi dah nak harap dia, tapi Allah Ta'ala kata jaga-jaga. Humul adu fahzarhum. Mereka itu adalah musuhmu, hai Muhammad, dalam kelamu. Maka hendaklah kamu beringat. Dia tak suruh bunuh. Allah Ta'ala rakyat dalam Quran, humul adu. Itu hum sini tu fuak munafik tadi. Dia adalah musuhmu, hai Muhammad. Jangan duk harap ke dia. Mulut manis tu. Mulut ya. Wailan lah. Kata munafik. Nabi sendiri tu pengaruh dengan dia. Tapi Allah Ta'ala dukung Nabi tak apa. Lalu tu yang kata fahzarhum, beringatlah hai Muhammad, jangan duk hati-hati dengan dia. Ya, ini adalah cara menghadapi munafik. Lalu tu Nabi Muhammad bukan tak beringat-beringat, tapi dia tak ada kata tolak dak. Wak mai rumah gitu ya. Duk dengan sejid dia situ, adalah sejid dia situ. Lepas tu dia nampak kriak Nabi Muhammad, dia nampak ke dia, ya buat sujud dirar. Malah kita baca masjid dirar malah kan akhir surah Taubah. Masjid sa yang buat sujud buat ya. Ya sedap kecek lega sujud ya, tak ada orang dah. Buat ya aja. Ya ada kelung ya, bukan sikit buat dia bukan sikit. Tu setara duk tepi Nabi, duklah sujud Nabi, duk dalam wongkan Nabi sendiri.
lidah mah Nabi, Quran sok-sok turun mari, kau tu baiklah tu juga. Lepas tu kira tengok, Quran tak gerak hari ni, nak jadilah mana manusia hari ni, bagi tengok. Quran tak ada siapa nak sebut. Kalau ada sebut pun bukan orang macam Nabi tak ada sebut. Orang ada dosa, ada gapa. Kita cak wang wa, kelum ni mencak noi dah jangan. Tong mak nenon kelum ni. Tapi pia masing-masing tuk kontong damar rawang. Itu makna kita. Tiap-tiap orang lik daripada sifat ni. Sifat hak tadi. Dan insya-Allah. Lepas tu dia ambil contoh molek ayat 21 ni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Celah-celah lah ni Allah Taala wari satu hakikat, iaitu sesungguhnya demi sungguhnya Allah Taala bersumpah, adalah bagi kamu pada Rasulullah Taala tu contoh yang baik. Contoh dalam hadapi kafir harbi malah ni lah Allah. Tak gerak, tak gapa, tak gustai wala setapak. Nabi tak biasa gustai wala setapak tu tadi. Nabi tak boleh ngundur dalam perang. Nak jaya, nak tak jaya dia tak boleh lari. Orang lain bawa boleh sengit-sengit enggak. Nabi SAW tak boleh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang nak turut Nabi kena ada 3 sifat. Harap pada Allah, tak ada harap pada yang lain. Harap hari akhirat, tak ada harap ke dunia. Dunia boleh duduk muncul, ada umur muncul duduk. Kalau tak ada umur, pergi. Umur ni tak ada siapa boleh tentu. Allah Ta'ala tetap ke mana pakai pergi situ. Dunia ni kau dah jalan. Derah siapa? Molek yang panggil ada singa. Fuak-fuak mati syahid ni yang panggil fuak. Dan tanglat paisun sawan. Orang mati syahid ke? Orang jalan rekah ke masuk syurga. Nah, kita ni kena letih ke. Nah, letih kena ada jalan lama. Jalan belakang ke apa. Demo tu terus masuk syurga. Nah, fuak mati syahid. Sebab tu kata kita ni jangan dua harap. Man kan yarjullah wal yawmal akhir, patu wa zakarallaha katsira. Zakarallaha katsira ni lah ialah orang duk dengan zikir pada Allah. Ingat Quran banyak, ingat pada Allah banyak. Baca Quran banyak, zikir banyak, turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca apa kita baca tu, Nabi gapo dia buatlah no kita buatlah tu. Zakarullah ni adalah benda yang sangat susah. Sangat susah zakarullah katsira. Nah, lepas tu kalau tak sampai sini orang tu tak dapat faedah daripada uswatan hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak boleh turut Nabi, orang yang harap pada Allah, harap pada hari kiamat, dan yang ketiga selalunya sebut Allah, zikir pada Allah, baca kitab Allah, Quran ni zakarullah. Sebaik-baik zikrullah ialah Al-Quran. Afdalu zikrillah la ilaha illallah. Kan kalau kita tengok tu, afdalu zikri la ilaha illallah, betul dia kata tu kena. Nah, apa la ilaha illallah tu Quran dah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, Quran dah. Tapi Quran satu juri. Kalau lah ambil semua Quran, itu lebih afdal lagi. Sebab tu Imam Nawawi kata, afdalu zikrillah ialah tilawatul Quran. Seafdal-afdal ingat pada Allah ialah baca Quran. Nah, Al-Quranan ke afdal kerana milik Allah. Nah, sebab itu maka alhamdulillah kita pakai baca Quran banyak lah puasa ni. Nah, ingat pada Quran, ingat pada Allah. Malah saya kecek buku, lah mana kita nak uwi kita ni berasa kata Allah dan kita seumur. Kalau boleh ke waktu sajaya Ramadan kita tahun ni. Kalau tak boleh doa tu lepas dah ni kaya pula kaya. Tak ada berasa kata Tuhan doa kita. Beriman dengan Allah gapo pula tu. Yu'minuna billah lah mana kalau lah mai rusuk wa Allah juga. Kau nak satya ke Allah dah jangan. Allah ayat kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia duduk sekali dengan mung sama di mana mung berada. Tapi kita tak kita kufur dengan ayat tu. Tak rasa kata. Kita duk rasa dosa ke. Ning penyakit lah ni, penyakit umat Islam ning lah besar sekali.
Sebab itulah puak-puak tasawuf yang kata kan, dia duduk jejak waktu yang kata Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah duk nampak aku, Allah tu duk menyaksi perbuatan aku. Puak tasawuf duk gitu apa? Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu syahidi. Tolong dengan mulut, kerana hati tak urat berdoa, nyetel syaitan cabut guguk. Nah, noi berasa kata Tuhan bersama kita, duk nampak kita, bukan benda yang mudah. Kejayaan hati ni baliklah tidak dinamakan al-qalbu qalban illa wa huwa yataqallab. Tidak dinamakan hati itu qalb kerana dia tu balik. Kau ingat, kau terlupa, kau ingat, kau terlupa. Banyak terlupa, kalau banyak ingat mujurlah. Belanja nak balik ingat tu, balik terlupa sangat. Dalam semaya pun tak berasa, luar semaya sama telah. Pak kita beriman dengan Allah lah mana? Sungguh kedak tidak beriman dengan Allah. Seperti mana puak munafik katakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir itu. Allah Taala katakan, wa ma hum bimu'minin. Dia tak ada beriman dia. Kita takut kita duduk ayat tu ya. Beriman puak tak ada berasa Tuhan bersama kita. Kena soal benar. Aku ni munafik ke aku ke mukmin? Kena soal benar umat Islam. Setara umat takut jadi munafik. Dekat nak mati dia panggil Huzaifah tanya, nama aku ada tak? Nama list munafik tu digunakan. Umat takut. Khalifah yang kedua takut jadi munafik. Pak kita gapo tak saya takut jadi munafik umat Islam? Takut jadi munafik. Walau kita ada tok imam dah pun, tok guru dah. Nak besar pada rumah tak ada. Tok guru. Nah, jaga. Dah takut semua dia munafik. Nampak itulah kita di antara munafiknya apa tadi? Yang orang tak ada berimej. Dia kata dia berimej, tapi berimej apa? Tak ada bahasa sikit abang kata Tuhan duduk bersama dia. Tu kita betul tu kita gelak tu. Tak cerah mana kita. Bakal sungguh sikit bulan Ramadan ni. Wujud dalam arti kata wa zakarallaha katsira. Barulah kita tu dapat faedah lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah sini kata ulama dia mari celah-celah ayat perang. Bukan ayat sembahyang dah. Ayat perang kan? Takut perang Ahzab. Ayat ni mari celah suruh ayat perang. Maknanya contoh dari segi berjihad. Bukan contoh segi semaya tu tak. Hak tu tak apa dah tu. Sallu kama raaitumuni usalli, hak tu tak apalah. Tapi berjihad ni contohnya jangan tinggal jihad. Satu rukun daripada Islam, daripada mukmin ialah jihad. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Suratul Hujurat itu salah satu daripada makna apa dia iman ialah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ning kita ni pakat kawan duk nak senang wak umur besar nak duk senang nyawa sedap. Aduh, bukan baca bukan. Batu kata kita kena jihad. Jihad tu ikut dah lah. Jihad ekonomi, jihad politik, jihad pendidikan, jihad para anak, jihad ijtimaiyah. Jihad ada banyak bidang. Oleh itu naklah kata wajah hidup. Wajah hadu bi amwalihim dalam ayat. InsyaAllah buat kita dah. Jadi kalau kita biasanya malah, biasanya nak senang, nak cari senang, aku tak say susah benar. Kalau bukan kita nak cari susah, kita nak duk ngejihad. Jihad ni bahasa dia jalan payah. Tu ingat molek. Wajib atas kita berjihad, bukan sunat dak. Satu teras daripada teras iman berjihad. Tapi bidangnya tengok bidang lah. Jangan duduk saja, jangan cari senang. Kita tidak cari susah, tapi kita duduk dalam kerja. 24 jam kita mikir sama lah mana nak buat pendidikan nampak teruk hari ni lah mana budak-budak teh gajah belicin lah mana. Kita kena mikir
Terutama fuak-fuak lapar ada ketua-ketua orang sikit. Kena ada jihad kuat dia. Nah, hak pengajian, hak ekonomi. Nah, pakak kena semai hajat di orang kafe nak kutip duit lah kocak kita. Jaga nah. Orang kafe dua hari. Nah, bukit-bukit hak ekonomi dia. Kita pergi basuh baris, hidup masuk kedai dia. Jaga tu. Semua tu dah nak cari senang belaka tu. Nah, tidak cuba nak fikir belah mana kita nak tegakkan ekonomi Islam. Biar mikir tu. Kadang-kadang jual kuat benar tapi tak ada mikir juk ni. Oleh itu maka saya nak minta lah buat kita mikir jihad ekonomi lah. Jihad pendidikan tinggi. Ada profesor, ada doktor kita banyak supaya orang tengok kita nampak pun. Boleh kira. Dan tu dia kita kena tengok siapa kita. Jaga memang. Anak-anak kita tak ada pengajian. Jadi siapa sekayat. Kat sangkum ban meang. Kita kena akak tarah kita. Segi pendidikan, ekonomi, ada boleh pergi ekonomi tu. Lah ni serok demo habis lah ekonomi kita. Percayalah. Ada dah hak kita. Ada buka kedai sekat dua mapuh habis lah kedai. Yang serok dia orang hak kita sembahyang hajat ke dia. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu marilah kita jadi sungguh bersedar diri. Kata wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Bukan kita duduk senyap tak tahu di mana nanti senang dah. Jangan sama sekali. Kita tak ada nak suruh perang, tapi suka ke usaha, maju dalam bidang ekonomi, maju dalam bidang pendidikan, maju dalam bidang semaya masjid, maju situ. InsyaAllah Ta'ala kita boleh masuk syurga juga, tak ada perang pun. Nah, jihad bukan masa perang sekarang. Kalau capai kena perang. Siapa Nabi tu dia capai orang mai serah dia tak ada nak buat. Siapa dia kena hijrah. Wah hijrah paknya turut lagi sampai Madinah pula. Kami minta tangga. Nah, atau kita pun kalau kita duduklah tu kita kena perang. Tapi umur kita tak ada kena sampai situ. Kita boleh buat Islam, boleh semaya nak meragnya maya nak mana, nak ceramah nak mana, nak ketebah nak mana, nak buat ekonomi nak mana, tak ada pi ada lari gapo. Maka kita lapangan yang luas ni kita isi dengan segala program Islam insya-Allah taala. Dah. Puak ni puak dapat contoh daripada Nabi yang sebagai contoh molek ni. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ni nak ayat gambar orang mukmin. Tak dia orang kafir nak hidup kapung. Nah, orang mukmin apabila nampak puak ahzab mari, qalu dia kata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ning lah tu ada janji lah Quran dia ni mari siapa dah weh. Oh jadi khabar kata benar sadaq wa sadaqallahu rasuluh. Boh pula wa sadaqallahu rasul dan benar sungguh Allah dan Rasul ya. Katanya orang Islam akan diserai gitu gini. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jangan udah mau serai teruklah. Serang ekonomi kita bukan sikit dah ni. Habis dah. Ada dah duit kocak pergi motor pagi, tetap kita tahu duit dia. Nah, pergi belah kaya pilih pagi, tetap kita tahu duit dia. Jaga. Ekonomi kita sedang dirancang dengan teruk berat sekali. Nah, lepas tu dah motor ambil duit hotel kita pula. Nah, kita kadang nak cari senang. Cari tempat harga murah. Ada belakang. Tempat tak ada. Oh, yang tu buka kedai buat kita tak ada. Jaga mazhab benalah tu. Allah. Wa sadaqallahu rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ahzab dari segi ekonomi kita jaga molek beberapa syarikat mari duk serai kita hari ni. La haula wala quwata illa billah. Sedar gitu kan. Kok kita sedar kita nak bina ekonomi kita, kampung kita, kedah lu kita. Tak usah gaduh dengan hak besar. Pada hidup kita nyawa boleh dengan kedah lu kita pegawai. Ni enggak jadi Allah masuk baris yang kira kereta tu acik tak teluh nak masuk queue. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Sakit hati kita tengok. Nah,
kelemahan orang kita. Alhamdulillah. Minal mu'minin. Ni ayat hak orang dapat contoh daripada Nabi saat ni. Orang boleh uswatun hasanah pada Nabi itu ada sebahagian pada mukmin. Bukan semua orang mukmin lah. Minal mu'minin, sebahagian pada orang mukmin ya. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Benar bahagian yang Allah Ta'ala dia buat pakat janji dengan Allah. Buat munafik tak benar. Ayat mana dah? Ayat dia tu. Nah, ayat tadi kita baca dah bukan? Ayat hak sakut munafik. Ayat yang ke-15. Walaqad ahadullaha min qablu. Dia berjanji dengan Allah, dia berjanji juga buat munafik ni. Tapi la yuwalluna al-adbar, dia tujuan tak saya larilah lapar ya. Wa kana ahdullahi mas'ula. Tak apa ya lari tak ikut tanah. Nah, tu jaga. Jadi hak ni orang mukmin ni, hak Tuhan puji ni minal mu'minin, min litab'id. Min tunjuk tu makna setengah daripada orang mukmin. Rijalun. Oh. Rijal ni bukan makna jantan dak lah. Makna lelaki. Bukan jantan ada alat jantan tu dak. Rijalun orang lelaki. Orang kuat. Orang Mesir kata war rijalu qalil. Orang nak capai peringkat rijal ni sikit. Allah Taala sebut dalam Quran wa minal mu'mina rijalun. Buat ni sadaqu ma'ahadullah alaih. Dia benar atas apa dia sanja ke Allah, jangan ciut dia. Nah, fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Sebahagiannya sudah kembali kepada Allah. Kau ni nama apa dah? Anas bin Malik. Pak saudara Anas ada jadi khadim Nabi itu. Dia tak ada lah perang Uhud, perang Badar. Dia kata sekali ni aku masuk perang Uhud lah ni. Aku nak tunjuk firma aku kepada Allah Ta'ala. Itu dia janji dengan Allah. Siapa dia? Lawai, cik mati dia syahid. Kata ulama, minal mu'min sini di antaranya iaitu Malik bin Anas. Ya. Rijalun sadaqu ma'ahdullah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Dan sebahagiannya orang tak ada mati lagi, duk tunggu, duk letau. Puak ni, puak duk letau, hak tak mati lagi ni. Wa ma baddalu tabdila. Mai pelian tati, mai pelian cut dunia. Wa ma baddalu, tak tukar akan sikap sadaqu ma'ahadullah tu, tak tukar. Kita kena jadi benar, orang benar. Mati alhamdulillah, tak mati jalan. Nah, ra Q. Atu minhum man yantazir, bahasa Tuhan ni molek sungguh-sungguh molek. Dia panggil wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Balik Tuhan pula liyajziyallahu as-sadiqina bizidqihim. Allah Taala nak balas akan orang yang benar. Orang munafik bukan benar lah tu. Dengan benarnya mereka itu. Sadaqu ma'ahdullah Taala. Sidqihim ay sadaqu ma'ahdullah. Wa yu'adzibul munafiqin wa yu'adzibal munafiqin, dan dia nak memberi azab ke atas orang munafik. Insya'a, kalau dia nak. Au yatuba alaihim. Allah Tuhan bagi orang taubat, boleh terima taubat. Kalau siapa taubat walau dia munafik, jadi orang mukmin kelak. Sebab tu kita kena taubat banyak hari-hari. 1000 kali astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah. Tak apa, nak hidup dalam au yatuba alaihim. Kalau kita jatuh dalam munafikin pun, kita boleh tubat jalan, ada jalan keluar. Au yatuba alaihim, terutama bulan puasa. Wa yastaghfiruna bil ashab. Waktu sahur tu kita banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu. 1000, 2000. Waktu sahur tu banyak istighfar dah. Puak-puak retina bangun waktu nak buat makan sikit-sikit. Mulut tu istighfar tak mau, istighfar. Dah bila duk buat makan nak panah barang-barang ke, istighfar banyak. Supaya kita boleh contoh. Kalulah kita masuk dalam munafik. Tiap-tiap kita kena takut dia munafik.
Kalau duduk dalam munafik, kita boleh tubik cantang au yatub alaihim. InsyaAllah ta'ala. Tu Allah Ta'ala buka juga cantang sikit. Tak ada kata liyu'azziba wa yu'azzibal munafiqina. Selalu tak. Dia buka cantang sikit. Alhamdulillah. Buat kita istighfar banyak. Istighfar jalan keluar daripada perangai munafik kita. Nah, perangai munafik kita banyak. Sembahyang malah jalan belakang tu kita ada berdoa lah tu. Nah, baca Quran malah. Tak saya dengar orang tafsir Quran lambak-belambak belah tu. Umat Islam banyak istighfar supaya masuk dalam ayat yang ke-24 au yatuba alaihim. Patut Allah Ta'ala wi peluang innallaha kana ghafurar rahima. Masya-Allah sungguh. Ada kata innallaha syadidul iqab dak. Tak ada ayat kata sanad segi turun denda dak. Innallaha ghafurur rahim. Supaya hajak fuk munafik tu pakat taubat. Ya. Apa kata? Kalau kita tengok situ tu, Allah, masya-Allah sungguh. Nah, Tuhan ni rahmat sungguh. Nah, dalam hadiah tu dak nampak dah kata hamba ya munafik, ya buka juga. Buka pintu itu balik. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, tub alaina taubatan. Wa yatubullah. Nah, Allah Ta'ala yatubullah alaih. Nah, taballahu alaikum liyatubu alaihim liyatubu. Ada ayat macam tu. Ya, insya-Allah Ta'ala. Puak-puak habis kafir tu, ni ayat hamba ni. Ayat hamba kafir tu ayat 25. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaizihim. Allah Ta'ala hamba tu puak kafir-kafir dengan rasa dena dia. Mari dengan hati yang siapa nak pecah hati puak kafir mai nak tan Nabi. Tapi Allah Ta'ala wari anginnya pupuk dia habis licin segala kemah dia. Waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira. Puak ni tak ada boleh apa sekara kali. Wa kafallahu almu'minina alqital. Allah Ta'ala lah yang menghentikan orang mukmin dari berperang. Wa kafallahu almu'minina alqital ni Allah Ta'ala masuk sekat. Jadi selamat orang Islam. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah Ta'ala tunjuk palang dia betul ni. Dan adalah Allah Ta'ala tu sangat kuat lagi pula, sangat-sangat tidak dikalahkan oleh siapa. Tak ada siapa boleh mengalahkan Allah. Aziz, tak panah Allah. Mai rucap pak. Nah, tu makna aziz. Nah, wa anzalallahu anzala alladhina zaharuhum, dan Tuhan menurunkan golongan ahli kitab kaum Yahudi yang membantu tentera musuh. Ni fuak-fuak satu kumpulan daripada Yahudi duduk Mekah tu. Nah, puak munafik tu, Yahudi ni puak kafir. Islam tak ada suruh perang dengan kafir. Tapi puak ning Allah Ta'ala kata wa anzalallah, dan Allah Ta'ala menurun ke atas mereka tu, ya Allah. Nah, Allah Ta'ala turun ke kafir, iaitu puak Yahudi Bani apa dah nak? Bani Quraizah ni. Puak Yahudi Bani Quraizah ni dia Allah tanya capur dengan Fuad Ahzab. Oh, la ilaha illallah. Munafik ni semun dia, orang Islam munafik. Yahudi nak orang Yahudi, tapi duduk dalam kekai Madinah juga. Dia kerjasama dengan puak-puak Ahzab. Nah, wa Ahzab. Nah, lalu tu Allah Ta'ala kata wa anzalallahu wa anzalal ladzina zaharuhum min ahli alkitab. Orang zaharu ni makna orang yang makan, orang yang makan klik lah. Orang yang terayut dengan Nabi. Orang yang janji dalam Dusturul Madinah tu janji pakat nak jaga Madinah lah daripada puak kafir. Dia pun masuk belakang lah puak Yahudi pun. Tapi akhirnya dia zaharuhum. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahli alkitab. Iaitu puak Bani Quraizah sini.
Nah, Bani Quraizah sini kata silap. Tengok ahli tafsir yang kata wa anzalallah wa anzalallahu wa anzalal ladina zaharum yani Bani Quraizah ialah Bani Quraizah tafsir pada Qurtubi daripada Tabari ya, iaitu Bani Quraizah dia tu aanul ahzab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tolong puak Ahzab untuk nak lawan Nabi. Puak Bani Quraizah dah, dia 3 bani Yahudi. Nah, Bani Nadir tu baik dah. Bani Quraizah, Bani Qainuqa dah ada lagi. Jadi Quraizah ni Allah Taala turun atas kepala dia tu min sayasim, daripada kapung halaman dia, daripada anak kapung dia, min sayasihim la ilaha, daripada apa dia puak dia yang ada kotor semua, duklah kotor puak dia puak menakut. Kapung dia ya pagar Allah Taala buat kubik. Nah, daripada pagar dia tu wa qazafa fi qulubihimur ru'b, Allah Taala capak dalam hati mereka itu gerung. Fariqan taqtulun, sebahagiannya kamu kena bunuh. Waktu Nabi kata ni bunuh. Nah, waktu Bani Quraizah dah. Nah, lepas tu wa ta'siruna fariqa. Hak nampak apa turut tu taruh sebagai celesik dia. Nah, tu. Wa awrathahum ardahum wa awrathakum ardahum. Allah Taala kata, Allah Taala wisaka kepada puakmu hai orang Islam akan bumi ya. Dia kena hamak tu baik belakang lah. Bumi ya tu ni ada kacau nak masuk Madinah lala ni fok Yahudi ni. Karena dia kata bumi saka dia Nabi Muhammad hamak tu baik. Nah, hamak tu baik sahabat dia tu jahat. Nampak dah tu? Waktu tu awrathakum ardhum wa diyarahum, kampung halaman mereka itu. Wa amwalahum, rumah-rumah dia tu boleh kau Islam maka. Wa ardan lam tatauha, ni hak tak siapa lagi. Kata setengah ardan lam tatauha kampung dia tu. Kata setengah ardan lam tatauha ni negeri-negeri hak mu tak buka lagi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dah, itulah perjuangan kita insya-Allah taala. Nah, sekat tu dulu kita syarah. Siapa nak komen boleh dah kat 27 dulu. Lepas tu ayat masuk ni, ayat lepas ni ayat keluarga Islam. Kita akan masuk yang kedua, rak yang kedua. Rak yang pertama sekat tu dulu. Insya-Allah pian nak komen, pian nak tanya boleh. Nah, habis dah perjuangan kepada perang Ahzab. Siapa nak komen sekat? Bismillah. Dia kata apa boleh dah nak komen nak tanya boleh. Nak tanya boleh, nak komen boleh. Tak reti dah nak tanya boleh. Reti sungguh benda ni benda kekak sungguh. Suratul Ahzab ni. Nah. Ada tak mak saya dah. Ya. Waktu ni ada nak tanya apa perempuan. Nah, ikan tamai. Tamai mi karaka tafsir apa. Insya-Allah. Super 100%. Ahzab ni beberapa puak kafe, berbagai-bagai agama. Ruang tua untuk mati pada orang kafir, orang Islam. Amerika ikan dengan apa dia puak-puak, apa dia negeri, apa dia Perancis, puak Itali, puak ni mas, puak England, pakak puak ya tentera dan mana ada belaka di Israel. Tentera puak ikan ni mahta banyak benar ikan. Ahzab jelas-jelas. Ayat ni sekarang jelas. Puak-puak Hamas duduk dengan ayat ni sama. Duduk dengan ayat Suratul Ahzab. Alhamdulillah. Jadi bekallah kepada dia. Bekallah kepada dia. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah.
Siapa kemak? Quran ni apa yang raya wajib nak berlaku tu kata. Bukan sunat tak berlaku. Nah, siapa kemak? Contohnya kita baca kanan kita kepada klan wai oleh dunia ni. Ya klan wai tam ni belaka. Sebab Quran ni skrip apa? Skrip ของการเคลื่อนไหวของชาวโลกทั้งปวง Quran lah skrip. Tiap-tiap orang Islam baik, kafir baik, munafik baikอยู่ใน Quran หมดเลยเขากำลังเป็นตัวละคร kepada Quran ทุกอายะห์อัลกุรอานอายะห์hak sakut orang berimanตัวละคร orang sakut munafik, munafik tu orang munafik di ตัวละคร ayat sakut kafir, orang kafir di ตัวละคร ทุกยุคทุกสมัยกาเฟรเป็นตัวละครกุรอานทุกยุคทุกสมัยมุนาฟิกเป็นตัวละครกุรอานทุกยุคทุกสมัยมุมินก็เป็นตัวละครpadaกุรอาน itulah Quran hai umat Islam. Nah, puak kita kadang-kadang baca berkah itu tak tahu apa Quran ni. Padahal dia tu garisan pokok kepada semua gerak-gerik manusia dalam dunia. Kita nak agak orang Islam khabar tu Quran mung ni lah ni orang Islam. Ayah juga tu khabar malah. Ni dia buat ubat itu ya. Baca wa'ai tawar. Apa tu benda? Malak wa'ai tawar. Pada tak baca keyboard malak dah. Wa'ai tawar. Nampak dah? Tapi maknanya Quran ni ya, Masya Allah sungguh. Baik tu nak kita duk Quran. Orang duk Quran, orang duk dengan dunia. Dunia dak akhirat, duk dalam kubur, duk gapo Quran belaka ayat. Kanton kita yang belum kita beranak siapa dalam beranak dalam bumi, siapa dalam kubur, gi bara kepada mahsyar, gi kepada syurga. Kanton Quran ayat ni. Orang Islam lah no beranak, orang Islam lah no duk dalam dunia, orang Islam lah duk dalam kubur, orang Islam lah no duk pada mahsyar, masuk syurga. Orang munafik lah nak duduk dalam dunia, orang nak duduk dalam kubur, lah nak duduk dalam mahsyar, dan siapa masuk neraka. Orang Islam, orang kafir pun lah nak duduk dalam dunia, dah nak duduk dalam kubur, lah nak duduk dalam mahsyar, apa masuk dalam neraka. Quran ayat belaka, tuk kanton ayat Allah Ta'ala. Contohnya, kita kena beringat ayat munafik, beringat ayat kafir. Siapa duduk dalam ayat munafik, jadi munafik. Ada nak buat. Nauzubillah min dzalik. Sama ada hak semaya, sama ada hak pergi, sama ada hak didikan, sama ada hak mengaji, sama ada hak ekonomi. Ya ada 3 puak sama. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita jangan kata orang munafik, tak ada. Tiap-tiap orang wajib takut diri dia. Tak usah kata kat orang lain. Rasa ketar gelegah takut kita ni ada munafik. Cara keluar, taubat banyak. Baca Quran banyak, faham Quran, tadabbur Quran banyak, taubat banyak. Itu cara keluar daripada munafik. InsyaAllah. Ya. Fadal. Ana ada. Ana mikrofon dah ada. Ha. Tanya-tanya dengar sikit orang Tina dengar tu. Tina nak tahu juga buat ya. Nah. Wadal. Wadal. Ya. Sikat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Soalannya bagaimana Ustaz terang bagaimana masa Rasulullah Bani Nadir dan Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Lepas tu perkop dengan keadaan kita lah ni bagaimana? Wassalam. Tu berluar tajuk lah sikit dah. Tak apalah, Yahudi ni dia ada 3 grup. Bani Nadir lah mula-mula sekali dikeluarkan oleh Allah. Nah, lepas tu Bani Quraizah ni pergi tahun yang kelima dah baru tubik dia. Nah, ada yang hemat tubik, bunuh setengah. Hak lain tak ada bunuh, Bani lain tak ada bunuh, nah Bani Quraizah sah bunuh. Bunuh hak ketua. Bunuh lalu dah. Waktu apa pergi bunuh.
Nah, hak tua-tua. Hak biasa duk pada berhubung dengan puak-puak kafir tu lah. Ada apa hak puak tua tu? Jadi apa dia celesik. Islam dia buat sekadar. Ya tak ada jadi rab mau ruang tak ada. Nah, insya-Allah taala begitulah lebih kurang dah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah negeri kita tak ada Yahudi. Bukan tak ada. Negeri Thai ada 5 agama. Islam, Buddha, Kristian 2, 3 banyak kumpulan Kristian. Paknya Hindus, Pram Hindus. Yang kelima Sikh. 5 ni orang yang diiktiraf oleh kerajaan Watanatham kita. Saya di ketua lah ni. Kalau hak-hak NGO lah. Nah, ketua bersama saya panggil puak Buddha sebagai di ketua bersama. Sepas saya nak sampai dengan kata Thai. Nah, tu. Alhamdulillah. Yahudi tak ada. Orang Thai Ciacat Thai, Sancat Thai tak ada dia. Tak ada peluk agama Yahudi. Kemudian puak Yahudi ni dia tak dakwah orang jadi Yahudi tak. Dia tengok orang ni supaya siapa. Dia tengok orang lain bukan Yahudi ni supaya menatal. Boleh bunuh. Nak bunuh bila nak tipu lah nak boleh. Harus bagi dia nak bunuh, nak tipu. Dia masuk amal, dia ada kok surat ke mana banyak. Tapi bukan orang Thai. ไม่ใช่ศาสนาเป็นของคนไทยไม่ใช่ Nah, ada setengah negeri ada nah. Negeri Arab ada Yahudi. Nah, negeri kita Yahudi penคนต่างดาวya. Bukan ni. Ya alhamdulillah dah. Kita selamat tapi awak main-main tak boleh lah. Puak dia ni puak yang Tuhan jadi khah untuk jadi al-maghdubi alaihim waladdallin. Puak maghdub, puak jahat semua-semua. Hangga siapa tak ada orang lain pada Yahudi yang Tuhan gelar sebagai babi hanya apa babi kepada kera babi, kiradatan, lagi pula khanazir. Puak ni puak babi, puak kera. Dalam Quran dikata. Nah, ayat tu jahat sungguh puak ni. Nah, dan Tuhan ayat tu jahat, tak boleh jadi molek dah. Mustahil dah jadi molek dia. Sebab Tuhan ayat dah kata ini orang jahat. Fasiqun, fasik. Allahu a'lam. Fadhal. Fadhal. Ada telefon. Kakak tanya. Kakak komen tak apa, tak mesti tanya. Untuk komen, untuk pendapat. Bismillah. Buka suya. Bismillah. Alhamdulillah tadi Abi telah memberikan 3 watak yang utama dalam Al-Quran, iaitu mukmin, kafir dan munafik. Dan 3 watak itu hanya mukmin dan kafir yang disebutkan siapa ataupun diberikan contoh. Dari mukmin dan kafir itu diberikan contoh dalam Al-Quran ataupun dalam hadis sendiri. Tetapi munafik, Rasulullah tidak memberikan contoh siapa itu munafik. Ya, mungkin diberikan contoh tetapi tidak sebut nama siapa itu munafik. Ya, jadi soalan saya ialah apakah hikmah dari situ, dari tidak menyebutkan nama-nama siapakah yang munafik? คำถามialah apa rahsia boleh Tuhan tu tidak suruh Rasulullah royak tu ni munafik ni kafir juga molek, munafik ni cerak molek juga tapi tidak ada sebut. Nah, Abdullah bin Ubay ni jelas semua orang tahu kata dia munafik. Nah, lepas tu semuanya tu banyak tu, siapa dia buat satu masjid dirar untuk dia. Mana puak munafik di situ belakang, ada sejid tu belakang. Sama ada munafik radak mana pun, nah, duduk dalam sejid tu belakang. Tu jelas mana. Tapi tak ada kata munafik ke apa, ya tak ada kata gitu. Sebab tiap-tiap orang tu takut dia munafik. Abang tu ya tak ada ayat kata clue ni munafik dia. Cuma ayat sifat. Wariqah suratul munafiqun. Ayat apa dia? Kuna laksana
ใครอยู่ในคุณลักษณะนั้นคนนั้นคือมุนาฟิกและก็ทำให้ทุกคนต้องกลัวตัวเองเป็นมุนาฟิกtapi ya tak ada cerak mana kan jadi krum keluar dari situ nah wa iza qilahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun tak sedarไม่รู้สึกตัวว่าเขาเป็นมุนาฟิกเขารู้สึกเขาเป็นผู้kepadaผู้พัฒนาlah dia nah nahnu muslihun nah sebab itulahทำให้ทุกคนpandai sahabat Ibnu Abi Mulaikah cerita dalam hadis Sahih Bukhari dia kata dia jumpa dengan beberapa orang sahabat dia tu dia panggil tabi'i saghir sigarut tabi'in dia tak ada jumpa ramai berbelah-belah orang gitu ya dia jumpa dengan sahabat di antaranya Siti Aisyah Pak Siti Aisyah yang orang muda ya umur panjang sikit jadi dah jauh sikit lah perawak ni nah Siti Aisyah Siti Asma Ummu Salamah orang Tina cakap-cakap lah dia takut dia munafik Ibnu Abi Mulaikah dari ringan hadis Bukhari nah sebab itu maka kita orang Tina kalaulah kita tu berasa kata sakar pada Siti Aisyah boleh tapi kalau rasa tak erat pada Siti Aisyah kena takut lebih pada Siti Aisyah lagi kata diri kita di munafik sebab ada Quran al-munafiqun wal munafiqat munafik cai dan munafik jin nah dua-dua tu munafiqat ni orang perempuan munafik insya-Allah taala kita jangan beringat benar-benar sifat dia gini orang kita jangan kata tiap-tiap orang wajib takut itulah pesanan ulama as-salafus salih tiap-tiap orang wajib takut diri dia di munafik cara nak keluarnya duk dengan Quran kuat istighfar banyak tu tangออกจากการเป็นมุนาฟิกถ้าเราคิดว่าเรานี่คงไม่พ้นจากการเป็นมุนาฟิกไม่สมมติว่าbaca ayat munafik kita rasa banyak pada kita kau istighfar mak. Lepas tu minta berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarrin nifaq wasyirki wan nifaq wal munafiqin. Allah ya Allah aku minta berlindung denganmu daripada kejahatan an-nifaq wal munafiqin. Kejahatan jadi sifat nifaq dan sifat dan orang munafik. Allahu a'lam. Apa lagi yang tanya? Ada dah. Samaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah. Tambah sikit saat ni bapa boleh tidak sebut, tidak isyarat nama-nama orang munafik, sedangkan orang munafik tu ada ramai dari masa Nabi SAW. Ya ada beberapa tujuan. Satunya Islam ni ada kaedah kita nak hukum atas tu orang tu. Nah, kita hukum zahir Islam dia. Baru munafik ni ya izharul Islam wa ibtanul kufri. Dia muzahir melahirkan Islam, dia semaya, dia baca Quran bersama Nabi. Tu kita nak hukum dalam hati dia tu dilarang dalam Islam. Nah, cukup dengan Allah mensifatkan dengan beberapa sifat yang banyak sekali orang munafik. Daripada beberapa surah dan surah khas iaitu surah Munafiqun. Yang keduanya Nabi kalau isyarat orang munafik ni hukum dia kena bunuh. Nah, tapi Nabi tak seri bunyi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunuh sahabat dia. Kerana orang munafik juga di kalangan sahabat. Nah, ada juga. Nah, bukan orang lain, bukan sahabat. Cuma email dia tak sempurna. Islam dia pun tak sempurna. Dan dia ada beberapa pemprayuk yang panggil maslahat. Nah, tu. Yang tiganya
Kerana kita nak jaga daripada perpaduan ummah. Kalau tidak, sebut tunjuk seorang ni munafik, orang ni munafik, nama ni munafik. Dia munafik ni satu gerakan besar di Madinah. Tengok saat ni kita dengar tu, dia kuasa masjid. Dia kutip duit mana tu? Duit daga mana dia hipau mari dia bina masjid. Padahal Nabi jadi patan nak buat masjid dia. Tapi Tuhan royak semua Nabi SAW. Nabi tak pergi. Kalau Nabi pergi, jadi sial dia dah. Punah habis dah. Pelan jadi. Tu. Bapa oleh Nabi pergi. Sedangkan lemon ni orang kenal, sahabat-sahabat lain kenal. Macam Abdullah ibn Ubay adalah orang munafik. Tu. Dia dihipung nak jadi satu pimpin dia suku di Madinah. Nak tarik pimpin dia pada Nabi, mari kepada dia. Sebab dia ada pokok dia Aus Khazraj tu dia hipung boleh. Tu. Jadi jaga perpaduan ni salah satu di antara cara Islam tasawuf pecah belah ummah nak jadi ummatun wahidah. Walaupun ada di kalangan ummatun wahidah orang tak sempurna iman, tak cukup Islam sekalipun. Wallahu alam. Jazakallah khair. Kemudian orang munafik cat-cat tu dia ada nama duk di Huzaifah ibn al-Yamani. Nabi bila Allah Taala wahyu pada dia kata ini munafik, jaga-jaga nah. Dia tak ayat, dia tak perakak, dia sifat taruh di Huzaifah ibn al-Yamani sebagai tanakan munafik. Nah, tanakan munafik dah. Sebagai list dia belaka. Ratus-ratus kata ulama, bukan sikit dah. Zaman Nabi tu ben roy-roy kon. Nah, tu hak cerak-cerak. Maka dalam hatu Nabi tidak perpoi. Siapa Umar sendiri tak takut. Berkat nak mati dia panggil Huzaifah. Kena tikai bukan? Ya tahu nama aku ada kedak. Ada setengah riwayat lah tu lah. Nama aku ada kedak dalam list mung. Huzaifah tak wani royak lagi. Sebab Nabi suruh rahsia. Tapi Umar kata aku nak tahu aku ya. Aku tak nak tahu orang lain. Nah. Ya royak tahu. Ya kaca-kaca dok ya tak. Nama mung tak ada. Kau sebab lepas tu mati dia. Setara ummah tu takut nama tu ada dari munafik. Ya Allah, na'udzubillahi min nifaq wal munafiqin. Kita lah ya Allah. Ning kita tak ada duduk dengan Nabi. Kalau duduk dengan Nabi kita tubik ke mana tahu. Kita ni kita duduk dengan bahasa gambar kelabu-kelabu itu ya Islam. Kena takut, wajib takut nah. Wajib takut. Jangan ada wajib sunat takut dia munafik. Nah, gitulah. Nah, itu dah. Habis dah. Kita sambung sikit, ada masa 20 minit lebih lagi dah. Sabar sikit lagi. Lengoh tu dah. Lengohnya sedap Al-Quran. Sedap lengoh. Buat tinul lengoh tu dah. Lagi. Sedap segak. Ada tarak tu bangun tak apa. Bangun betul-betul tak apa. Nah. Ayat seterusnya iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, panggil nabi. Habis dah buku perasaan ni. Mari duk celah-celah ayat perang hak keluarga Islam. Qul suruh royak kepada isteri li azwajik, kepada isterimu. Nabi perakak ke isteri dia. Siapa suruh? Tuhan suruh. Sebagai contoh kepada keluarga semua dalam dunia ni. Kenapa kata ke isteri lah ni belaka dah? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalulah puak mung ni isteri aku kasih belaka. Mun pada dunia dan hiasan dunia. Nak gelap sah, nak gapa misalnya dah. Hiasan dunia lah tu. Fata'alaina, maka marilah adik-adikku, umatta'kunna, aku nak cerahlah kamu. Aku nak serenok dengan cara dunia. Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku nak cerahmu dengan cerah yang sangat molek. Tak ada nak musuh apa. Tapi mungkinlah aku tak boleh hui ke dunia.
Nah, kalau mu nak dunia dan perhiasan dunia, nak umur besar, nak kereta besar, nak gelar besar, gelar kaki besar, wah ya masya-Allah sungguh. Wa in kunna turidna Allah wa rasulah. Ini sebaliknya. Dan jika kamu ni isteri-isteriku, kamu nak kepada Allah dan Rasulnya, nak tu Allah tu Rasul lah, wadar al-akhirah, dan hari akhirat, nak pada kelebihan akhirat. Rasul tak ada perkara, Rasul bersekai. Kadang-kadang tak ada nasi 3 hari tak boleh makan. Ada. Siti Aisyah satu hari Nabi masuk dapur, ada apa ini? Itu tak ada perkara Rasulullah. Kalau kita pasal hari ni. Ya adalah tu. Jadi ramai apa dia. Tak ada kata duk tendai puyuk ke tak ada ke apa dah. Masya-Allah sungguh. Ninglah Rasul kamu hai umat Islam. Tak ada. Kalau ada sikit tak boleh kelipar ada mula nak ikut orang selalu dah. Kalau ada orang wari taruh duit sikit sebanyak ke dia suruh buat gapo selalu dah jauh. Tak ada yang tak taruh lah kocak dia. Inilah Rasul kamu hai umat Islam. Maka walillahil hamdul minnah, dia kata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka sungguhnya Allah Taala sedia bagi orang muhsinat. Kita minta semua isteri kita di muhsinat. Allahumma ja'al azwajana ya Allah minal muhsinat. Nah, muhsinat nah, gelar khas dari Allah ni muhsinat ni. Isteri-isteri, jadilah kamu muhsinat. Orang muhsinat ialah orang yang nak ber Allah dan Rasul dan hari akhirat. Ajran azima, Tuhan sedia akan syurga yang balasannya besar. Muhsinat, orang muhsinat Allah Taala nak apa dia sedia. Fa innallaha a'adda. Oh, sedia nak Tuhan ni. Allah, masya-Allah. Bukan kata balas dak. Dak cadai siap-siap dah. Cadai nak wika fuatina muhsinat. InsyaAllah buat kita buka semak di muhsinat belakang hari ni dah. Temu ayat mula hari ni. Nah, ayat muhsinat. Baca ayat ni belakang. Isteri-isteri orang soleh, isteri salihah kepada suami yang soleh, jadilah kamu orang muhsinat yang fokus pada Allah, Rasul dan hari kiamat. Tak usah duk gaduh banyak pada dunia. Ada alhamdulillah, tak ada jangan duk kaluk sangat. Nah, usaha tak ada salah. Kaluk tak boleh. Kaluk ni makna susah hati dengan sahabat tak ada barang tu. Jangan. Japai rusuk wa gapo dia kriat dengan sing ti Allah mai hai kat perau. Tami raka alhamdulillah syukur ta Allah himan. Ta mai mi japai kriat kat man. Payayam hai mi mai dai ham. Tak apa cari nak nego wikaya boleh. Tapi kriat dengan barang yang dunia ni tak boleh. Zinatuha da ad-dunya wa zinatuha. Dua perkara dah. Jadi ajrun muhsanat. Ya nisa'an nabi. Tanya panggil nabi, suruh ayat ke isteri nabi. Tanya panggil nabi, isteri nabi dia. Ni kelebihan isteri nabi dah. Kelebihan isteri nabi ya. Tuhan panggil dia. Panggil Siti Aisyah betul-betul dah. Ya nisa'an nabi. Aisyah, Ummu Salamah, nah, Saudahnya, puak-puak Hafsahnya, Zainabnya, semua tu. Juwairiyahnya. Man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu bid'afain. Jaga jangan duduk dengan benda jahat nah. Beringat jangan buat benda fahsyat. Fahsyat ni seperti zina, seperti gapo-gapo biasa kata kaipel orang jadi isteri kepada orang itulah. Nah, awak benda buka aurat ke, nah, kecek bau semua ke, semua tu dia panggil. Tapi ayat ni fokus pada zina. Fahisyah ni zina. Mubayyinah terus-terus. Biasanya jadi orang tak jauh. Nah, yudha'af lahul 'adzabu da'fain. Allah Taala cadai azab di akhirat esok berdua kali ganda pada orang tamadah. Orang tamadah zina, dosa masuklah ning. Isteri Nabi 2 kali ganda. Ya nisa'an Nabi.
Wa kana Allahu ala zalika wa kana zalika 'ala Allah yasira juga. Dia sebut kata bahasa turun bala balik Allah wa kana zalika 'ala Allah yasira semua. Kita tengok banyak ayat-ayat belah tu. Kita tengok pada ayat mana dah? Ayat yang ke-19. Nah, fa ahbatallahu a'malahum wa kana zalika 'ala Allah yasira. Supaya wa kana zalika 'ala Allah yasira. Nah, mudah Allah Taala nak turun azab atas satu orang tak ada payah kali. Nah, nak lari tak boleh dah Tuhan nak. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Kalau nak jauh pula. Siapa dia yang gapo dia tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh wa ta'mal salihah, nu'tiha ajraha marratain. Kami wari 2 pahala dah pada isteri Nabi ni. Ni untuk isteri Nabi ni ayat ni nah. Wa atanna laha rizqan karima, dan kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. Ya nisa an-nabi, hei isteri Nabi. Sedap buat adik isteri Nabi. Baik itu pakat ni adik isteri dia belaka. Bak dia kena Allah panggil khah dia dah. Tapi ingat molek hak yang Tuhan panggil isteri Nabi ni, isteri lain pun sebagai contohnya. Tengok isteri Nabi buat gapo, isteri kita kena buat gapo juga. Ia sebagai contoh. Hai kiat dari segi sebut khah. Sebagai tuayang kepada subhab setri. Nah, kepada palaya tuktan tuayang kong palaya. Nah, tuktan ke tuayang kong nisa an-nabi. Lastunna ka ahadin minan nisa. Jok radak sungguh. Ya kak, bukan mung seperti orang tamada perempuan lain nah. Ini taqaitunna, jika kamu takut pada Allah fala takhda'na bil qawli. Buku ni buku sosial ni. Buku tak boleh nak bersaing takjuh dengan orang yatim lain lah. Fayatma'u allazi fi qalbihi maradun. Maka orang yatim tu dia membuat kecil lemah lembut dengan dia apa, menyebabkan dia tu berasa ada dalam hati dia sifat tamak, berasa nak berjahat dengan mung. Wa qulna qawlan ma'rufa. Kalau kena kecil, katalah perkataan dengan kata yang sopan sesuai dengan kamu orang tina. Jangan duk kecil bersaing pelat-pelat. Nah, wa qarna fi buyutikunna, suduk dalam rumah. Nah, qarda ni tetap olehmu dalam rumah kamu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu duk gapo ada tabarraj ni makna buka aurat lah, pakai pakaian jahiliyah lah sebagai tabarrujal jahiliyatul ula. Wa aqimna salah, semayana. Suruh Nabi, suruh isteri Nabi semaya. Mana isteri lain pun kena turut ni. Isteri orang bukan Nabi pun turut ni sebab dia sebagai bagi contoh, okey. Nah, wa ati'na Allah wa atina zakah, wa tubi'la zakat. Orang perempuan. Oh, sedap dia orang perempuan. Ya kecek kau dah. Orang perempuan. Ya tak ada kata kecek orang yatim saja, orang perempuan turutlah, tak. Bagi contoh oleh orang perempuan ambil isteri Nabi waktu alak. Nah, wa ati'na Allah wa rasulah, dan ta'alimu akan Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyadhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini cara nak sang crop keluar Islam dah. Crop keluar Islam ialah usrati jannati. Innama sungguhnya Allah Ta'ala menghendaki supaya menghilang dari kamu akan benda-benda cemar dalam keluarga. Nah, benda-benda yang mencemarkan keluarga, ahlal bait, ahli keluarga. Ahli keluarga Rasulullah sebagai ahli keluarga, contoh kepada semua keluarga. Crop keluar Nabi pun crop keluar toyang, kap tuk crop keluar. Nah, juk tuk semai wa yutahhirakum tathira. Allah Taala bersih crop keluar mung tu dengan segala perkara keji itu semua no. Nah. Patut sekali lagi wazkurna, dan naklah kamu tu suruh baca Quran. Ma yutla fi buyutikun. Orang perempuan suruh baca Quran kat nah. Perempuan khah.
Masya Allah. Naklah kamu ingat bagi kepada yang dibaca dalam rumahmu Quran min ayatillah, pada ayat Allah wal hikmah dan sunnah. Baca Quran dan sunnah nah. Orang perempuan, innallaha kana latifan khabira. Dia kecak dengan perempuan latif, lemah lembut. Allah Taala dengan orang perempuan khabir, sangat-sangat cerah nah. Nah, makcu. Nah, makcik. Nah, mama, Siti, jaga baik dah. Nah, ni ayat khas pada orang Tino. Nah, dah baca sekat tu tadi dah. Innal muslima masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Lepas pada tu dia kapuh dua dah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Qanitin orang taat. Orang taat lelaki, taat perempuan. Wassadiqin orang benar, wassadiqat orang benar perempuan, orang sesat. Nah, apa dia satcing dah. As-sadiqin wassadiqat, wassabirin wassabirat, orang sabar lelaki, sabar perempuan. Wal khashi'in wal khashi'at, wal mutasaddiqin khasyak, lelaki khasyak perempuan. Orang sedekah lelaki, sedekah perempuan. Wassaimin wassaimat, orang puasa lelaki, puasa perempuan. Ni kena kita belakang ni. Nah, alhamdulillah. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang jagakan kemaluan mereka itu, dan orang jaga perempuan jaga kemaluan dia. Wazakirin Allah katsira, orang zikir pada Allah banyak, baca Quran banyak kali habis ni. Ada setengah kata khatam banyak kali dah. Nah, sekurang-kurangnya 10 hari ni sekali khatam banyak faedah. Dan 10 hari ni banyakkan sekali khatam belakang. Zakirin Allah katsira tu dah. Wazakirat, orang perempuan juga. Yang ni katsira jugalah. Orang lah tu wis semangat keluarga Islam lah ni. Keluarga Islam yang ada 10 sifat semua. Nah, 10. Muslim, mukmin, qanit, sadiq, sabir, khasya', nah, mutasaddiq, saimin, saim, hafizin, zakirin. 10 sifat. 10 sifat semua sifat keluarga Islam. Sifat umat Islam lelaki dan perempuan. Orang lah ni Allah Ta'ala katakan no? Oh, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Ta'ala sedia. Ada dah lah ni nah. Syurga dah buka dah. Syurga dah buka dah ni. Nah, bukan kata baru nak sedia ada. Ada fi'il madhi lah ni. Allah Ta'ala telah sedia. Bagi mereka itu, bagi siapa? Bagi innal muslimin wal muslimat ni. Masuk kita belakang insya-Allah Ta'ala. Pakat jaga boleh 10 sifat ni pada tiap-tiap orang kita insya-Allah. Suami isteri, suami isteri. Nah, hak tak ada suami tak apalah. Nah, duduk dalam ayat sebelah. Hak tak ada isteri, ada dalam ayat lelaki saja. A'addallahu lahum maghfiratan. Ini kunci syurga dah. Maghfirah ni kata ada maghfirah tak boleh masuk syurga. Abaknya orang dosa ni tak boleh masuk syurga. Dan tak ada orang yang tak dosa. Nah, kecuali Nabi SAW saja. Nah, maghfirah wa ajran azima, dan syurga lah. Ajran azima ni ialah pahala yang besar, iaitu syurga. InsyaAllah Ta'ala. Sekat tu yang kita hari ni. Nah, sekat tu kita baca tadi dah. Ayat 35. Siapa nak tanya, siapa nak komen, siapa nak berasa lah mana, silakan. Nah, ada masa, ada 10 minit lagi. Fadal. Masuk tanya dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jauh ke pekat. Jadi soalan saya ni dekeh. Tapi kalau saya dak tanya wajar saya tu maka dak lalu. Kenapa? Iaitu Ustaz atau saning Rasulullah tu pak kita tiru lah. Ambil baik ya. Ha keluarga. Laki bini keluar rumah tangga dah. Ya. Iaitu satu hari Rasulullah masuk dapur tanya Tino ya tu tak serabut makan ni. Makan ni tak serabut. Ya.
masuk dapur tanya isteri tu tak ada sekarang buk makan dia. Ya. Besok satu hari lah tu. Lepas tu sana tu kalau kita nak bakar sejarah ni, kita ada anak sebatah dua batah. Boleh ke tak jadi tak berdalih ekonomi siapa tahu ni? Tak dari itu keluarga kita. Mana Israel maju duduk mana? Hati kalau ada soalan oleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah no tu tak ingat dah. Kita ada anak. Lepas tu nak buat lah ni boleh kedak. Gitu. Kalau ada anak, tak boleh. Siti Aisyah tak ada anak. Ni berlaku dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dia tak ada anak. Dia mandu Ummu Abdullah, dia ambil anak dia buat jadi laqab kepada Ummu Abdullah. Nah, dia adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada anak, kau pergi carilah untuk anak kita. Anak kita segar, anak kita subur, cari. Nah, ni untuk peribadi Rasulullah dengan haram. Tak ada nak makan. Peribadi dia. Dia tak ada anak kau tu, anak yang besar habis dah. Nah, tanggungjawab tak ada dah. Cucu duduk dengan mak dia lah. Nah, puak Italla ni dah lah. Puak Italla ni boleh nak terang sampai sini ngatik. Nah, tu boleh. Nah, tapi puak Italla ni balik puasa pelakon dah. Nah, hari Senin, hari Khamis betul dah. Ni bukan puasa Ramadan Nabi ni. Puasa sunat. Kerana tak ada barang nak makan. Tunjuk ibu cutu bukan buku tak saya makan kat anak dak. Nah, anak suku pula hadis lain pula. Nah, anfusakum wa ahlikum nara. Nah, fadal. Saka. Ya, bismillah. Hukum billah Syarif Abdul Hamid Tok Lu. Nak tanya wanita saat ni nama Syarif Abdul Hamid Tok Lu. Ya. Nak tanya Syekh kata saat ni kita duk dengar orang Tino dah. Ya. Lepas tu orang jatuh sebagai tok laki ni. Kalau dah halak orang Tino, lepas tu duk menyerata nak jadi dayus. Lepas tu saya nak tahu kata orang jatuh ni kalau sifat dayus tu ya setara mana ya halak orang Tino ya. Ya wassalam. Ada hadis kata la dayus la yadkhulul jannah. Orang jayuh ni orang yang redha hati dengan orang Tino dia buat benda jahat. Hati redha. Itu makna dayuh. Dayuh orang redha hati dengan isteri dia buka orang, dapat orang berjanguk, pakai orang kata belaka isteri dia comel misalnya. Tu dayuh lah tu. Dayuh tak masuk syurga, ada hadis. Kalau tak silap hadis ni sahih juga. Nah, oleh itu maka inilah sebab itulah Allah Ta'ala ta'lawi Nabi seorang kata ke isteri dia tu. Allah masuk capus sikit dulu dah. Ya nisa'an Nabi. Masuk pas dalam isteri dulu dah. Nah, pada sebagai nak memberi kepentingan pada isteri ni. Nah, kalau nak royak ketuk laki saja royak tu tak ada kemuliaan isteri ni. Lalu tu kemuliaan pada isteri. Ya nisa'an Nabi. Ada orang lain banyak retina mukminin wal mukminat masuk belaka lah macu-macu kita tu dalam Quran ada mukminin wal mukminat khasyin wal khasyiat ni bukan kata isteri Nabi dah ni dah wal muslimin wal muslimat tak ada kira isteri Nabi aja ada ayat ni masuk ability lah pokok kita macu-macu pacu duk lah ni belaka dah. Nah pada tu jadi supaya kita kata soalan saat ni tu makna katanya jangan dayuh. Sebab itulah dia tu pesan jangan duk zina, jangan duk jadi buat benda tak molek fahsyak tu. Dia pesan kan? Dia pesan pada isteri Nabi. Nah, kerana Nabi tu sibuk kan? Allah Taala masuk caput, masuk pada dapur. Nah, kecek dengan hamba dia duk dapur. Nah, ya nisa'an Nabi. Masya-Allah. Nah, Faita tu sebagai anak buah nisa'an Nabi. Nah, lepas tu yang masuk dengan ayat innal muslimin wal muslimat. Masuk ability. Nah, wallahu taala alam.
Tanya. Gawa? Apa? We tanya orang Tino dengar tak? Orang Tino ni kena biar dengar tak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar betul setuh kira. Tak apa. Jadi saya dah perhati tengok learning sekolah ni tu banyak ke Tino semak punam. Jadi duk rebel. Tak apa. Jadi nayuk seban. Ya. Obot ayuk botol tu. Lepas tu Islam tahu mana. Jauh tahu mana tahu tu boleh tak. Ya tu. Wallahu alam. Dia tidak ada larang orang perempuan di ketua, tetapi ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Orang lelaki lebih kuasa kat atas orang perempuan. Pemimpin ni kena qawwam, pemimpin ni kena kemampuan tu. Bila orang perempuan tu kurang qawwamah dia tu, maka tidak digalak pada orang perempuan dan tak ada contoh dari Nabi. Comanya tidak dilarang seperti Siti Aisyah biasa pipin perai dan Siti Aisyah, perai zaman. Nah, boleh. Tapi bila tak ada orang lelaki hak qawamah. Hari ni tu lelaki qawamah tadi dah habis dah. Nak ambil tanah bas orang payahlah kapun lah ni orang lelaki kita. Nah, jadi kena tino di tanah bas. Buat kana lagi dah 4 juta di dah habis dah. Nauzubillahi min syarri al-mukhaddirat. Nauzubillahi min syarri. Sebab tu kalulah tepat darurat maka tak apa. Nah, kalulah tepat tak capai orang perempuan waqarna fi buyutikunna, hak tu asalnya. Duduklah rumah. Nah, hak tu asal rumah tangga mah ligai office orang Tino. Samnat dengan orang Tino duduk dalam rumah. Nah, tapi kalau capai orang lelaki tak buat belakang dah ke cakban ke. Tapi doi mingen kaya jadi pakai aurat molek. Nah, kecek pun jadi campen kita kecek. Nah, anak kita tu tak ni kecek bukan dalam isteri Nabi saat ni kepada isteri Nabi ni mana dah ya asakut apa wa qulna qawlan ma'rufa suruh kecek ke qulna. Nah, naklah kamu kata akan perkataan yang baik. Jangan ada perkataan besi hati tak molek. Ada hati besi nak jadi orang jatuh kena ke dia, jangan. Nah, kecek hak nati sebagai nayuk tak apa. Nati sebagai awata tenabek kalau camping dari tenabek. Tapi asal bukanlah tu. Nah, naik tanak camping ke ajak anulum. Hai ke anulum yang benar tu. Allahu a'lam. Apa ada masa pukul 12? Nah, hari ini ada sekali satu lagi kita dah itu. Lepas tu satu kali lagi itu kita pakai mai di i'tikaf pula. Nah, ada sekali satu lagi insya-Allah kita mai beri pon sini pula. Ajak orang mai buat halaqah Quran insya-Allah taala. Nah, hari ini sekadar pukul 12 kita lepas tu berehat untuk ambil sembahyang nak dengar. Pakai mai baca Quran gapo, tunggu sembahyang Jumaat Zuhur. Kelip tak lima kapal juga. Nah, kalau kelip kadang-kadang tak ada sembahyang pula. Sembahyang Jumaat ni penting sekali dah. Kita jadi boleh dah sembahyang Jumaat dengan hati yang tenang insya-Allah taala. Maka bersedia baca Quran, tunggu sembahyang Jumaat. Siapa duk lesah tunggu sembahyang Jumaat, pahala boleh sepas sembahyang. Allahu akbar. Nah, wallahul muwaffiq wal hadi li sawis sabil. Insya-Allah taala pagi-pagi jangan lupa dengar. Nah, 20 minit habis itu ma'al Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.